pada pagi ini Ustaz akan memimpin solat sunat hari raya Aidiladha. Nantikan khutbah pada pagi inilah daripada Ustaz. Dan saya ucapkan terima kasih Ustaz lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak pengurusan surau, saya ingin merakam setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua penyumbang, para peserta korban dan seluruh ahli jawatan kuasa yang berpukul lumus menjadikan program ibadah korban ini pada tahun ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah lafaz agung yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bergema menghidupkan syiar Islam serta menimbulkan rasa kehambaan dalam jiwa orang-orang yang beriman. Lafaz takbir Idul Adha, yakni lafaz takbir muqayyad, disunatkan bermula selepas solat subuh pada 9 Zulhijjah sehingga selepas solat asar pada 13 Zulhijjah. Alhamdulillah. Doktor. Senyum sikit. Nabi